Antara tanda seseorang itu ada hasad dalam hati dia, dia tak senang bila tengok ada orang lain lebih pada dia. Atau orang itu dapat nikmat, dia tak senang. Walaupun dia tak cakap, tapi hati dia dah jadi resah bila tengok orang lain dapat nikmat. Orang tu renovate dapur, mula dia jeling. Action. Action apa orang tu renovate dapur? Kan? Tiba-tiba action pula. Apa yang action ni? Kan? Dia tengok kawan tu beli kereta baru, mencebik dah muka dia. Hutang, dia kata. Biarlah hutang duit orang tu, bukan duit hang. Tapi ni berlaku, betul tak? Dalam masyarakat kita. Dia tak senang bila orang lain dapat nikmat. Tapi bila orang lain dapat bala, dia suka. Bila orang tu musibah, katalah contoh kawan tu tadi beli kereta baru tu, tiba-tiba dengar accident, ambil, dia kata. Ambil. Belagak sangat. Bila pula kawan tu belagak? Kawan tu jalan depan dia. Dia kata kawan tu belagak. Kan? Ambil padan muka. Accident dah. Sebab itu, walaupun kawan tu accident, memanglah accident, kereta dia temik dan sebagainya. Tapi hati dia baik. Walaupun tak accident, tapi hati jahat.